Ambil lah. Dia macam bagi saya macam sikit-sikit je tak nak parents dia nampak. Lepas tu cakap lah, tak apa ke parents you tak tahu ke nanti? Saya cakap tak apa, bukan duit diorang. Macam tu. Betul juga. Dia cakap bukan duit diorang. Duit I tak apa. Cakap, oh serius lah? Cakap, oh serius. Cepat. Anak dia cakap, I saw you on TikTok. Oh, maknanya sayap kita telah merebak ke Singapura. Tapi time tu saya tak tahu lagi dia daripada Singapura. Lepas tu Dah Johor ni. ya. Dan nak claim. Lepas tu bila tanya, Johor kat mana? Oh, saya kat KL. Saya orang KL. Lepas tu bila dah datang balik, dia cakap lah, I saw you on TikTok. I selalu tengok you guys punya podcast, selalu tengok you guys punya supporter. You selalu back dengan boss you, selalu ni cerita-cerita lah semua. Lepas tu dia tengok back. Lepas tu dia nampak this one lady dia. Lady dia warna burgundy. Yang kita baru beli tu. Murah gila nak mati dia cakap. Murah gila-gila. Aduh, kalau tahu kita jual mahal sikit. Sebab dia baru pergi butik, baru tengok harga kat butik RM28,000. Lepas tu dia tengok kita jual berapa. Ingat tak berapa kita jual? RM13,000 kan? RM12,000. Collection cantik gila. Itu jackpot shit. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye! Lepas tu bila dia nampak, dia kata, uish, this is crazy. Macam tu. Ini gila. Lepas tu dia beritahu dekat ayah dia dengan mak dia. Datang 3 orang. Datang dengan parents dia dengan dia. Macam holiday je lah. Lepas tu saya tanyalah dia, you guys daripada mana? Lepas tu, oh we are currently tengah holiday. Cakap daripada mana? Singapore. So ni all the way from Singapore datang sini je ke? Ya, memang hari ni je. Lepas tu nak balik dah esok. Alhamdulillah rezeki kan? Ya, lepas tu saya cakap lah, nak balik esok? Lepas tu kata, tu lah. Lepas tu dia pegang. Tu lah tu. Dia macam nak ambil ke tak ni? Sebab dia baru lepas beli lady saddle dia. Dia baru sangat beli dekat KLCC. Tapi terus terang saya cakap, pakaian dia sangat simple. Dia, maknya, ayahnya sangat-sangat simple. Very simple, very humble. Ya Allah. Ini dah bukan simple, ini dah serius. Macam tu lah. Betul. Ini bukan judge ke apa tau. Tahu Kan? Dia tak. Kan? Bukan judge kan? Tak, dia bukan judge tapi dia simple, sangat-sangat simple. So saya pun terkejut. Lepas tu muda pula tu. Muda? Bergendi pula tu. Saya rasa macam muda daripada saya pun. RM13,000 pula tu. Lepas tu dia cakap lah, dia tanya kat parents dia lama. Saya rasa dalam 10 minit dia memang tanya parents dia, patut tak beli? Lepas tu ayah dia cakap tak payah, tak patut sebab you baru beli saddle. Lepas tu dia tanya orang yang salah tu. Lepas tu mak dia kata, tak payahlah, you pun ada banyak bag kat rumah. Oh, tu pun tanya orang salah ke? Lepas tu ayah cakap, tapi berbaloi. Berbaloi ni dekat butik RM28. You dapat half percent, half ke lebih kan? Lebih. $28 tolak. $28 bagi dia 14. Kita jual 12. Kita bagi diskaun lagi RM1,500. Betul, kita bagi diskaun. Maksudnya 12.5. Kita jual 12.5. Kita jual 12.5. Kita jual 12. No, kita jual 12. Kita jual 12. Kita display 13,500. Kita bagi diskaun 1,500. Betul. So 12,000 je harga lady dia tu. So cakap lah, ni tak ada dah. Pasal awak nak balik ke Singapura. Lepas ni dah ni. Racun habis. Kita buka dekat booth je harga tu. Dekat showroom ni tak buka. Lepas tu dia kata, aduh mak macam mana ni. Lepas tu dia macam, dia letak balik. Lepas tu macam, mak letak balik pula. Lepas tu, dia tengok beg lain dulu, lepas tu dia ambil balik. Lepas tu dah ambil beg kali dah. Saya cakap tak apa, ni dah ambil beg kali ni, dah kena ambil dah sebenarnya. Dah tak boleh lah tu, polisi kita pegang 2 kali je. Pegang 2 kali je. Lepas tu dia kata, aduh ambil lah. Dia macam bagi saya macam sikit-sikit je, tak nak parents dia nampak. Lepas tu saya cakap lah, tak apa ke parents you tak tahu ke nanti? Saya cakap tak apa, bukan duit diorang. Macam tu. Betul juga. Dia cakap bukan duit diorang. Duit I tak apa. Cakap, oh serius lah? Cakap, oh serius. Cepat. Lepas tu saya pergi belakang, saya ambil sepak. Dia bayar terus guna kad. Macam tu je dia tap. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.